nak anak jaga solat, baca doa ini setiap hari selepas kita solat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan solat dan juga anak cucuku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia baca setiap hari untuk anak-anak dia. Dan doa ini ada dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang baca doa ini, insya-Allah dia akan ada anak yang tidak meninggalkan solat. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya ibadah solat tu, sehingga ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi dan tertulis di dalam Al-Quran. Jom bantu saya untuk share doa ini sebanyak-banyaknya supaya boleh diamalkan oleh ramai ibu bapa di luar sana. Nak belajar tentang solat, jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar Hafaz.